Jom kita tanam daun pudina. Let's go. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daun pudina dan media yang kita gunakan adalah coco peat. Pudina ni cari dekat supermarket ada RM7.99 sekilo. Kita nak tanam dekat kawasan ini. Tepi pokok cili kita. Tapi ada buah apa ni guys? Dah besar dah. Jom kita petik. Alhamdulillah dapat 3 biji organik tanpa racun. Sambung balik RM4.50 kita dapat banyak ni. Kita rendam dengan air penggalak akar. Ataupun kalau korang ada serbuk penggalak akar pun boleh. Mana-mana je. Saya nak bagikan kepada 50 polybag. Ini adalah tempat standby benih cili. Sebenarnya dah tak ada pokok, baik kita tanam pudina kan. Daun pudina ni menghalau serangga perosak tau. Boleh jadi racun organik. Korang kena tanam dalam paling kurang 1 ruas ataupun 2 helai daun. Kalau lagi dalam lagi bagus. Itulah tempat keluarnya akar. Gali dalam dan kambus. Pastikan tanam waktu petang tau. Jangan waktu pagi, nanti dia layu. Kita ulang kepada semua polybag kita. Alhamdulillah. Siram jangan lupa. Kalau dia dah segar 2-3 hari ataupun seminggu baru bagi baja. Bagi air kosong dulu pun tak apa untuk permulaan ni. Kopi ni tak ada baja, jadi selepas seminggu saya bagi baja AB isi 2.0. Dah siap. Alhamdulillah. Nanti bulan puasa kita boleh guna jual air tembikai. Sebelum tu saya punya keripik ubi dah tak ada stok guys. Stok ubi kayu saya dah habis. Siapa ada tanam, cuba komen kat bawah nak beli. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye.